Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Saleh mendahului senarai 144 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2026 bersempena dengan Hari Kepteraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini 1 Jun. Wan Ahmad Farid, 63 tahun, yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara ke-17 pada 28 Julai tahun lalu, menjadi penerima tunggal darjah Seri Setia Mahkota SSM yang membawa gelaran Tun. Darjah Panglima Mangku Negara PMN yang membawa gelaran Tan Sri dikurniakan kepada Panglima Angkatan Tentera Datuk Seri Malik Razak Sulaiman, Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail dan Pengarah Eksekutif Country Garden Pacific Views Yang Berhad Datuk Dr. Daing A. Malik Daing A. Rahman. Sementara itu, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merikan, Ketua Setiausaha KSU Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Azhan Mat Othman antara 5 individu dikurniakan darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang juga membawa gelaran Tan Sri. Turut dikurniakan PSM ialah Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Muhammad Nur Razlan Aris dan Pemegang Amanah Urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Datuk Avin Derjit Singh Harjit Singh. Sejumlah 28 individu menerima bintang Ahli Mangku Negara AMN, manakala 42 individu dikurniakan pingat Pangkuan Negara PPN dan 15 individu menerima pingat Bentara Setia Diraja BSD. Secara keseluruhan, seramai 161 individu menerima darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan 2026 bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kepteraan Rasmi Seri Paduka Baginda tahun ini.